Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh anak-anak. Hari ini kita ni sambung lagi sesi pembelajaran dalam pelajaran tajwid dengan tajuk yang kedua. Jadinya cikgu harap anak-anak semua dapat mengikuti dengan baik. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Sebelum kita ni masuk apa dia isi pelajaran di dalam tajuk hukum lam berharakat, marilah kita ni sama-sama menyimak apakah objektif yang ingin cikgu sampaikan dalam sesi pembelajaran kita ni pada hari ini. Baiklah, objektif cikgu pada hari ini ialah di akhir pengajaran, murid dapat mendeteksi hukum lam di dalam surah Al-Ikhlas dengan betul. Dan juga di akhir pengajaran, murid dapat mencari tahu hukum lam tafkhim di dalam Al-Quran dengan baik. Tidak dilupa juga, cikgu ingin sekali menerapkan penerapan akhlak kepada anak-anak sekalian dalam sesi pembelajaran kita ni pada hari ini, iaitu dengan berbekalkan perkataan yakin. Yakin di sini maksudnya ialah cikgu ingin anak-anak semua yakin apabila menjawab soalan-soalan yang diajukan. Baiklah, katanya terus saja masuk dalam tajuk hukum lam berharakat. Cikgu rasa anak-anak semua tahu apa dia huruf lam itu. Dan cikgu rasa juga barangkali anak-anak belum lagi mengetahui apa yang dimaksudkan dengan berharakat. Okey. Di dalam tajuk hukum lam berharakat ini, harakat di sini bermaksud ialah berbaris. Harakat di sini maksudnya ialah berbaris. Jadinya, kita ni ingin mencari tahu apakah hukum lam yang berbaris di sini. Baiklah, sebelum itu kita ni masuk dulu apakah ataupun berapakah bahagian hukum lam berharakat. Hukum lam berharakat terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama namanya ialah tafkhim, yakni tebal. Dua, tarqiq, yakni nipis. Cikgu harap dan cikgu rasa anak-anak semua pernah mendengar perkataan kedua-dua perkataan ini sebelum dalam sesi pembelajaran sebelum ini. Jadinya, untuk lebih mudah dan lebih senang lagi, anak-anak dapat menghafal kedua-dua bahagian hukum lam berharakat. Baiklah, kita ni masuk pada bahagian yang pertama dalam tajuk hukum lam berharakat, iaitu tafkhim. Tafkhim di sini bermaksud ditebalkan bunyi lam pada lafzul jalalah yang didahului oleh huruf yang berbaris di atas atau di depan. Maknanya di sini, kita ni akan membunyikan huruf lam itu pada kalimah lafzul jalalah. Kalimah lafzul jalalah di sini bermaksud ialah kalimah Allah. Jadinya, lam dalam kalimah Allah itu, kita ni hendaklah menebalkan bunyi lam itu disebabkan ataupun oleh kerana huruf sebelumnya ada berbaris di atas ataupun berbaris di depan. Sebagai contoh, untuk lebih memudahkan anak-anak faham bagaimanakah ataupun macam manakah cara sebutan lam tafkhim pada lafzul jalalah dalam tajuk hukum lam berharakat. Okey, anak-anak semak. Cikgu ambil daripada
contoh salah satu surah di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Baqarah. Kita ni simak dulu seperti yang cikgu terangkan sebelum ini dalam isi tafkhim. Huruf yang didahului dengan baris atas seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 26 dan juga surah Al-Baqarah ayat 138. Bunyinya ataupun cara sebutannya ialah seperti Bismillahirrahmanirrahim. Innallah minallah. Ataupun contoh huruf lam tafkhim yang didahului dengan huruf yang berbaris di depan seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 64. Fadlullah. Satu lagi. Wattaqullah. Contoh ayat ini ialah di dalam surah Al-Baqarah ayat 189. Jadinya, cikgu simpulkan di sini keempat-empat contoh yang cikgu bacakan tadi, contoh ayat Al-Quran yang cikgu sebutkan tadi ni, semua sekali dibaca dengan tebal pada huruf lam dalam kalimah lafzul jalalah. Apa yang dimaksudkan dengan kalimah lafzul jalalah? Seperti yang anak-anak lihat di sana, huruf ataupun kalimah yang berwarna merah itulah kalimah lafzul jalalah, iaitu kalimah Allah. Lam di dalam kalimah Allah yang dibaca dengan tebal didahului dengan huruf yang berbaris di atas mahupun berbaris di depan. Cikgu harap anak-anak dapat mengikuti dengan baik dan boleh mengingat bagaimanakah cara sebutan alif lam, huruf lam tafkhim dalam tajuk hukum lam berharakat. Sekian saja cikgu sampaikan. Kita ni sambung lagi pada hari yang lain dengan tajuk hukum lam terkik pula. Sebelum cikgu akhiri dengan salam, marilah kita ni sama-sama membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat berjaya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.